Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila Siri Arabic Lesson bersama saya Hafiz. Okey, untuk video kali ini saya akan kongsikan tajuk Arabic Verb Conjugation ataupun dalam bahasa Arab Tasriful Af'al. Okey, dalam bahasa Melayu kita boleh faham tajuk ni sebagai pengimbuhan kata kerja ataupun perubahan pada kata kerja. Contohnya perkataan pergi, iaitu perbuatan pergi dalam bahasa Melayu. Selalunya kita akan cakap saya pergi, dia pergi, mereka pergi. Tapi dalam bahasa Arab, perkataan pergi ataupun perbuatan pergi boleh berubah mengikut kepada keadaan dan situasi yang lain. Tasriful af'al ataupun perbuatan dalam bahasa Arab dipengaruhi oleh beberapa perkara, iaitu pertama, fi'il ataupun perbuatan dalam bahasa Arab dipengaruhi oleh bilangan al-adad, iaitu mufrad untuk seorang, musanna dua orang dan jamak tiga dan ke atas, iaitu banyaklah. Kedua, fi'il ataupun perbuatan dalam bahasa Arab dipengaruhi oleh jantina al-jins, iaitu muzakkar lelaki dan muannas perempuan. Dan yang ketiga, fi'il ataupun perbuatan dalam bahasa Arab dipengaruhi oleh masa al-waktu, iaitu perbuatan yang telah lalu fi'lul madhi, perbuatan yang sedang dan akan berlaku fi'lul mudhari', dan perbuatan yang berkaitan dengan suruhan, iaitu fi'lul amar. Okey, nanti kita akan kupas jenis-jenis fi'il ni dengan lebih mendalam. Okey, kita nak sentuh tentang jenis-jenis fi'il yang berkaitan dengan masa. Okey, pertama, fi'lul madhi, iaitu perbuatan yang telah lalu ataupun perbuatan yang telah berlaku. Okey, jom kita tengok gambar rajah ni sama-sama. Tasrif fi'lul madhi. Okey, sebelum kita nak tahu tentang tasrif fi'lul madhi, kita mestilah kena mahir tentang ad-dhamair, iaitu kata ganti diri. Okey, ad-dhamair di sini ialah perkataan-perkataan yang berada dalam tempat yang berwarna pink itu. Okey. Untuk huwa ialah dia seorang lelaki. Huma, mereka dua orang lelaki. Hum, mereka ramai lelaki. Okey, hiya, dia seorang perempuan. Huma, mereka dua orang perempuan. Hunna, mereka ramai perempuan. Seterusnya, anta, kamu seorang lelaki. Antuma, kamu dua orang lelaki. Antum, kalian ramai lelaki. Anti, kamu seorang perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna, kalian ramai perempuan. Seterusnya, ana saya, nahnu kami. Okey, kita nak tengok pula tasrif fi'lul madhi di sini. Okey, tasrif fi'lul madhi ada 14, iaitu sama bilangannya dengan ad-dhamair yang saya sebutkan tadi. Okey, pertama, fa'ala, dia seorang lelaki telah melakukan. Fa'ala, mereka dua orang lelaki telah melakukan. Fa'alu, mereka ramai lelaki telah melakukan. Fa'alat, dia seorang perempuan telah melakukan. Fa'alata, mereka dua orang perempuan telah melakukan. Fa'alna, mereka ramai perempuan telah melakukan. Anta, kamu seorang lelaki telah melakukan. Antuma, kamu dua orang lelaki telah melakukan. Antum, kalian ramai lelaki telah melakukan. Anti, kamu seorang perempuan telah melakukan. Antuma, kamu dua orang perempuan telah melakukan. Antunna, kalian ramai perempuan telah melakukan. Fa'altu, saya telah melakukan. Fa'alna, kami telah melakukan. Tasrif fi'il madhi ni kita boleh tukar juga dengan fi'il yang lain ataupun perbuatan yang lain lah, mengikut wazan atau acuan yang sama. Contohnya, fa'ala kita boleh cakap zahaba. Kalau fa'alu kita boleh cakap zahabu. Kalau fa'alna kita boleh cakap zahabna. Kalau apa lagi? Fa'altum kita boleh cakap zahabtum. Kalau fa'altunna kita boleh cakap zahabtunna. Kalau fa'altu kita boleh cakap zahabtu. Kalau fa'alna kita boleh cakap zahabna. Kat sini kita boleh faham yang setiap tasrif fi'il madhi ni dia telah mengandungi bilangan, iaitu al-adad, iaitu 1,
dua ataupun ramai. Dan juga dia telah mengandungi jantina, iaitu muzakkar lelaki ataupun muannas perempuan. Yang kedua, kita nak tengok tentang fi'lul mudhari', iaitu perbuatan yang sedang dan akan berlaku. Okey, kita tengok gambar rajah ni sama-sama. Seterusnya, tasrif fi'lul mudhari', iaitu perbuatan yang sedang ataupun akan berlaku. Okey, fi'il mudhari' ni dia boleh jadi dalam kedua situasi lah. Situasi sedang berlaku ataupun situasi perbuatan yang akan berlaku. Fi'il mudhari' ni sama jugalah macam fi'il madhi tadi. Dia berkait dengan ad-dhamair, iaitu kata ganti diri. Jom kita tengok tasrif fi'il mudhari' sama-sama. Okey, yaf'alu. Dia seorang lelaki sedang melakukan. Yaf'alani, mereka dua orang lelaki sedang melakukan. Yaf'aluna, mereka ramai lelaki sedang melakukan. Taf'alu, dia seorang perempuan sedang melakukan. Taf'alani, mereka dua orang perempuan sedang melakukan. Yaf'alna, mereka ramai perempuan sedang melakukan. Taf'alu, kamu seorang lelaki sedang melakukan. Taf'alani, kamu dua orang lelaki sedang melakukan. Taf'aluna, kalian ramai lelaki sedang melakukan. Taf'alina, kamu seorang perempuan sedang melakukan. Taf'alani, kamu dua orang perempuan sedang melakukan. Taf'alna, kalian ramai perempuan sedang melakukan. Af'alu, saya sedang melakukan. Naf'alu, kami sedang melakukan. Okey, kita juga boleh gunakan fi'il ataupun perbuatan yang lain untuk masukkan dalam tasrif fi'il mudhari' ni. Kita just tukar dia punya wazan ataupun acuan. Contohnya, kita nak guna fi'il yadhhabu. Untuk yaf'alu, kita boleh cakap yadhhabu. Kalau untuk taf'alu, kita boleh cakap tadhhabu. Kalau apa lagi? Kalau taf'alina, kita boleh cakap tadhhabina. Kalau taf'alani, kita boleh cakap tadhhabani. Kalau af'alu, kita boleh cakap adhhabu. Kalau naf'alu, kita boleh cakap nadhhabu. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir, kita nak tengok tentang fi'lul amar, iaitu perbuatan yang berkaitan dengan ayat suruhan. Okey, kita tengok gambar rajah ni pula. Tasrif fi'lul amar. Untuk fi'il amar ni lain sikit daripada fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Sebab fi'il amar ni tidak berkait dengan masa, iaitu perbuatan yang telah berlaku ataupun perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Fi'il amar ni berkait dengan ayat suruhan, iaitu ayat perintah lah, untuk kita memerintah ataupun menyuruh seseorang melakukan kerja yang kita suruh. Contohnya, kita nak suruh seseorang untuk mengambil makanan. Selalunya kita akan cakap, ambilkan makanan tu untuk aku. Ataupun kita nak suruh seseorang untuk pergi. Contohnya, pergilah kau dari sini. Okey, itu dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab, macam mana pula? Okey, jom kita tengok. Terdapat 6 tasrif fi'il amar. Dia tak macam fi'il madhi dan juga fi'il mudhari' tadi, yang ada 14 tasrif. Untuk fi'il amar ni, dia hanya ada 6 ad-dhamair, iaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kenapa fi'il amar hanya mempunyai 6 dhamair ataupun 6 kata ganti diri? Sebabnya ialah, kalau kita nak menyuruh seseorang melakukan sesuatu, mestilah kita kena suruh orang yang berada di hadapan kita, iaitu kata ganti diri kedua lah. Dhamair anta sampai antunna ni ialah kata ganti diri kedua, iaitu ad-dhamir al-mukhatab, iaitu kata ganti diri untuk orang yang diajak bercakap. Okey, tasrif fi'lul amar yang pertama. If'al, lakukanlah kamu seorang lelaki. If'ala, lakukanlah kalian dua orang lelaki. If'alu, lakukanlah kalian ramai lelaki. If'ali, lakukanlah kamu seorang perempuan. If'ala, lakukanlah kalian dua orang perempuan. Dan if'alna, lakukanlah kalian ramai perempuan. Okey, kalau kita nak gunakan fi'il ataupun perbuatan yang lain, kita boleh gunakanlah wazan ataupun acuan tasrif fi'il amar ni. Contohnya, untuk if'al, kita boleh cakap idhhab.
Kalau if'ala, kita boleh cakap idhaba. Kalau if'alu, kita boleh cakap idhabu. Kalau if'ali, kita boleh cakap idhabi. Kalau if'ala, kita boleh cakap idhaba. Kalau if'alna, kita boleh cakap idhabna. So, kita boleh gunakan jugalah fi'il-fi'il yang lain dan masukkan ke dalam tasrif fi'il amar ni. Alhamdulillah, sampai ke saat ni kita dah sentuh tentang apa itu tasriful af'al, jenis-jenis fi'il ataupun jenis-jenis perbuatan dalam bahasa Arab dan beberapa perkara yang berkaitan dengan tasriful af'al. Kalau kita mahir menggunakan tasriful af'al, kita lebih senang untuk membuat perkataan ataupun membuat ayat dalam bahasa Arab dan juga untuk menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan seharian dengan lebih efektif. Aktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Saya rasa cukup sampai setakat ni. Terima kasih bagi yang dah menonton video ni sampai ke penghujung. InsyaAllah manfaat video ni kita akan dapat sama-sama. Jangan lupa like and share, follow dan subscribe Al-Mutahidah TV dan sosial media Al-Mutahidah Education Group. Kita jumpa di next video insyaAllah. Ila liqa.